You nak serah memorandum je kan? Ya, betul. Kalau di sana okey lah. Tapi di sini je nampak. Itulah saya kata masalah setiap kampung tu berlainan. Kalau boleh, biar setiap wakil tu dah masuk, at least dia boleh terang sikit. Kalau 3 orang tu, kita datang dari 8 kampung. Berlainan. Ya. Encik mereka datang dari jauh lah. Saya sebagai warga Kuantan tu rasa Tak kita kan kita macam kita tak mau. Saya dah hantar notis dah. Lebih awal kata kita akan masuk. Tanah dan wilayah orang asal yang ada. So kita datang hari ini, kita nak serahkan memorandum. Dan juga kalau boleh adakan sedikit perbincangan kecil sebab kita nak terangkan masalah yang melibatkan lima kampung. Jadi sebab tu saya beritahu polis tadi kalau boleh kita masuk dalam, sebab saya rasa kalau terima di sini memang kurang sesuai lah. Saya rasa perlu terima kalau boleh dari dalam, dan juga perlu ada perbincangan kecil. Okey, dalam sudut terima tu, I think I can allow you to come in but at the lobby. No problem. Okay, tapi dari segi perbincangan tu, I'm so sorry. Okay. I'm not in a position to answer any questions. But anyway, kita akan terima memorandum, and also kita akan minta kita punya pihak ibu pejabat lah untuk bagi sebarang komen in writing. Ada masalah berkenaan dengan TNB mengenai tiang menara kabel wakal tinggi yang terlibat di kawasan tanah adat kami lah. Jadi ini yang kita datang sini nak mengadu lah. Kira masalah ini memang kita rasa tak puas hati lah. Masalah kami di Pusalanai mengenai cadangan pembinaan dam Telum yang baru. Jadi bagi saya selaku wakil penduduk Kampung Asli Pusalanai, kami rasa patut bantah lah. Sebab pertama, tempat-tempat sejarah kami, lepas tu dari segi ekonomi kami akan lenyap situ saja. Jadi pembinaan ni saya rasa memang begitu besar. Itu saja. Bagi saya mewakili semua penduduk kampung memang membantal sekali projek ni. Membantal. Okey. Saya wakil daripada Tresu. Saya ingin memaklumkan kepada pihak tuan mengenai tentang pembalak dan tempangan TNB. Jadi kami tidak berpuas hati pada masa ini kerana pihak jabatan belum berbincang dengan pihak kami. Sebab ini macam saya dah bersedialah untuk memberi maklumat kepada pihak atasan. Kalau boleh pihak atasan, saya rasa tolonglah ambil perhatianlah daripada apa yang saya cerita ni lah. Itu saja saya rasa tak banyak lah. Saya datang sini mewakili penduduk kampung saya, kawan-kawan saya di kampung. Jadi saya datang sini mau membawa masalah saya yang sama juga, di mana projek TNB itu laluan untuk kabel menara itu lalu di kampung kami tanpa pengetahuan dan persetujuan kami. Jadi kami tidak berpuas hatilah dengan cara yang begini, tanpa pihak TNB dan juga syarikat-syarikat lain tidak datang berbincang dengan kami lah. Jadi mereka sesuka hati masuk musnahkan hutan kami. Saya datang sini, saya katakan memang kami tak puas hatilah dengan cara seperti ini. Jadi saya harap pihak Wan dan TNB amnya lah tolong prihatin dengan masalah kami orang asli lah. Kerana kita tidak berpuas hati sebab pembinaan kabel melalui kawasan tanah adat kampung kita lah. Jadi ini yang menyebabkan kita rasa kita kena beritahulah pada pihak yang berwajib supaya perkara ini dapat dibincangkanlah dan supaya boleh diambil tindakan lah. Ya, itu daripada saya. Bapak kabel aja lah. Sebab kampung saya terlibat dengan pembinaan menara kabel sajalah. Jadi yang selanjutnya berkaitan dengan tanah lah. Tapi ini kita akan maklumkan di Pejabat Menteri Besar PANG lah. Berkaitan tanah pun supaya tanah adat kita di kampung saya semua habis musnah, termasuk yalah, memang semua kawasan tanah adat kita lah. Jadi hutan-hutan kita, air kita semua tercemar lah. Jadi air minuman kita memang langsung saya rasa tak bersih lah. Dengan hutan tempat kita orang mencari rezeki semua telah habis musnah. Ada macam
Itu saya kurang pastilah, tapi memang saya rasa tak ada. Ini ada berapa orang penduduk orang asli? Di kampung saya rasa ada. Oh hari ni. Saya rasa 13 orang lah.